dengan eloknya hati manusia tu, maka jadi eloklah anggota-anggotanya semua dia. Apapun hati. Sebab hati ni raja. Dia yang memerintah. Elok dalam, maka asar dia, cahaya dia akan keluar. Buruk dalam, maka asar daripada buruknya yang di dalam tu akan terzahir di luar. Wa bi fasadihi tafsudu kulluha, dan dengan fasadnya al-qalb, maka rosaklah al-a'dha'u kulluha, anggota-anggota kesemuanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apa dia tu? Ala wahyal qalb. Ketahuilah, itu adalah yang dikatakan mudghah tu adalah qalb. Boleh letakkan hati kita, di situlah tempat dicampakkan ilham, di situlah tempat dicampakkan was-was. Semua itu ilmu-ilmu yang kita mengaji, nak ambil faham semua tu kat situ. Situ tempat tuju dia. Di situlah sebenarnya khitab. Khitab dia. Khitab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia jadi tempat peperangan. Tempat peperangan di antara malaikat dan juga syaitan. Hawa nafsu dan juga akal. Di sinilah hati kita ni. Semuanya kat situ. Seperti mana kepala Allah Ta'ala dijadikan di kepala, di situlah ada mata, di situlah ada telinga, di situlah ada mulut, di situlah ada hidung. Jadi macam-macam ada di satu tempat tu. Begitulah juga di hati kita. Di hati kita itulah tempat campurnya ilham, tempat campurnya was-was. Nak fikir apa semua tu di situ lah.